rumah aku tutup. Tutup yang satu lah. Boleh ke? Assalamualaikum guys. Okay, so malam ni kita ada pergi minum santai-santai malam. Destination mana boy? Dekat Awana Genting. Awana. Kita lepak dekat Aladin. Ya. Berapa orang kita ni boy? Hari ni kita 3. Next time kita berempat 5. So Man, boy dengan saya lah. So ni jentera lah. Ni Vogue motor Vogue 900. Keluar 2 biji terus. Ni dia guys. Okay guys, kita orang jalan dulu. Sekarang sekejap lagi kita sambung lah dekat Wana Assalamualaikum. Okay guys, okay, so sekarang kita dah sampai dekat Awana Genting. So alhamdulillah, satu gelas. so kedai yang biasa lah kalau lepak dekat Wana ni, yang dekat belakang Petron lah, Aladin. So hari ni saya bersama 2 orang jutawan kampung saya ni. Satu Man, satu boy ni, kontraktor besar ni. Jutawan okey wah. Ni bukan calang-calang orang ni. Ini toke tanah ni sebelah ni. Ini semua toke-toke besar ni. Bawa nak main motor, bawa berjinak main motor Dekat sini dia punya special mi kari boy Macam-macam lah. mi kari ada. So kan kita tengok kita tengok macam mana dia punya ni, kita rasa nanti kita bagi komen lah. Okay guys. Boy, macam mana boy dia punya mi kari boy? Bagi komen sikit boy. Kita makan mi kari. Tapi kalau ikut kita mi kari seafood lah sedap. Mi kari seafood boy Mi kari seafood. Mi Boy, kari ini- ayam sebab saya kurang makan ayam. Boy, kalau mi kari ni boy, kalau 1/10 kau nak bagi rate berapa boy? Kita bagi untuk ni bagilah 10. Kita 10? support lah sikit. 10 per 10 Sebab motor lepak sini kan. 10/10 weh. 10. Dia Ini punya mi selera kari. masing-masing. Okay, ni dekat Aladin 10/10 ada ni mi kari, Genting Island.